Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Haja Latifah binti Monas. Saya Nur Aswina binti Aswan iaitu daripada PPISMP Unit Pendidikan Awal Kanak-Kanak 2024-2029 akan membuat satu pembentangan berkaitan dengan intipati tugasan 1 iaitu penulisan. Dalam pembentangan ini, saya akan memberitahu tentang hasil penyuntingan yang saya telah lakukan terhadap satu buku cerita kanak-kanak. Umum mengetahui bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang memainkan peranan penting sebagai alat komunikasi dan penyatuan rakyat Malaysia. Selain menjadi bahasa ibunda, bahasa Melayu juga mencerminkan aspek budaya, sejarah dan identiti kebangsaan yang perlu dipelihara. Dalam konteks pendidikan, penerapan bahasa Melayu yang baik dan berkesan amat penting, terutamanya dalam bahan-bahan bacaan kanak-kanak yang berperanan membantu perkembangan kognitif dan sosial mereka. Sebelum itu, saya akan memberitahu tentang apa itu buku cerita dan apa itu penyuntingan. Buku cerita merupakan karya sastera penulisan yang dicipta daripada imajinasi penulis ataupun peristiwa sebenar. Kanak-kanak cenderung dalam meminati buku cerita kerana ia membolehkan mereka berimajinasi dan berfantasi tinggi. Seterusnya, apa itu penyuntingan? Penyuntingan pula perbuatan menyunting bahan bacaan sama ada buku, makalah dan lain-lain. Penyuntingan juga merupakan satu proses atau kegiatan yang berhubungan dengan membuat kajian isi dan bahasa sesuatu naskah agar ia siap dicetak ataupun diterbitkan. Berikut merupakan buku cerita yang saya telah sunting, yang berjudul 3 Ekor Kambing daripada Kaf Publications. Buku ini menceritakan tentang 3 ekor kambing yang bekerjasama mencari jalan penyelesaian untuk melintasi satu jambatan besar. Namun, jambatan itu dijaga oleh sang gergasi yang jahat dan tamak. Tetapi, demi mencari ubat untuk merawat ibu mereka yang sakit tenat, mereka, 3 ekor kambing ini akan bekerjasama untuk mencari jalan penyelesaian. Sekarang, saya akan beralih kepada aspek pertama dalam penyuntingan, iaitu bahasa dan gaya penulisan. Berdasarkan buku cerita ini, bahasa dan gaya penulisan yang digunakan adalah mudah, iaitu dengan penggunaan ayat yang pendek dan mudah difahami oleh kanak-kanak. Berikut merupakan contoh ayat yang digunakan dalam buku cerita ini. Seterusnya, penulisan ini juga menggunakan suku kata yang berwarna merah dan hitam. Tujuan penggunaan suku kata yang berbeza warna ini ialah untuk memudahkan dan membantu kanak-kanak dalam proses mengeja. Namun, terdapat penambahbaikan terhadap aspek ini yang boleh diambil dalam buku cerita, di mana penggunaan dialog boleh diaplikasikan untuk menghidupkan watak. Dalam hal ini, cerita akan menjadi lebih interaktif dan menyeronokkan, sekaligus menarik minat kanak-kanak untuk membaca dengan membezakan watak-watak yang terdapat dalam buku cerita tersebut. Sebagai contoh, terdapat watak seperti 3 ekor kambing dan juga sang gergasi. Seterusnya, aspek kedua iaitu kandungan dan tema. Berdasarkan buku cerita ini mengandungi kandungan dan tema yang berkisahkan haiwan yang sangat bersesuaian dengan minat kanak-kanak. Umum mengetahui bahawa cerita haiwan mampu menghubungkan kanak-kanak dengan alam semula jadi, di mana mereka dapat mengenali jenis haiwan, mengetahui perbezaan antara haiwan yang akan meningkatkan perkembangan kognitif mereka. Aspek ketiga pula iaitu struktur dan aliran cerita. Melalui buku ini, ia mempunyai struktur dan aliran cerita iaitu bermula daripada permulaan, pembangunan plot, penyelesaian dan diakhiri dengan penutup iaitu nilai moral. Pembangunan plot berlaku di mana ia memperkenalkan cabaran atau konflik yang perlu dihadapi oleh watak utama iaitu 3 ekor kambing. Contohnya, 3 ekor kambing ini sanggup menghadapi cabaran dan merisikokan nyawa ketika melintasi jambatan dengan berhadapan dengan sang gergasi demi mengambil ubat untuk ibunya yang sakit. Selain itu, penutup bagi cerita ini pula ialah pesanan moral iaitu sikap bekerjasama dan bersatu hati antara satu sama lain akan menguntungkan kita. Jelas bahawa penglibatan kanak-kanak dengan aktiviti membaca buku cerita yang mengandungi unsur emosi daripada aliran cerita ini mampu membantu kanak-kanak dalam memahami setiap perspektif pelbagai watak. Seterusnya, aspek keempat iaitu ketepatan fakta. Buku cerita ini menggunakan bahasa yang betul dan tepat selaras dengan tata bahasa yang ditetapkan untuk membantu pembelajaran bahasa secara semula jadi.
Penggunaan bahasa yang betul dan tepat ini merangkumi penggunaan bahasa yang mudah untuk difahami oleh kanak-kanak. Seterusnya, prinsip moral dan sosial dalam buku cerita ini di mana pengajaran moral yang disampaikan adalah sesuai dengan nilai-nilai positif, iaitu nilai kerjasama dan bersatu hati antara satu sama lain. Namun begitu, dari aspek ketepatan fakta dalam buku cerita ini, elemen seperti kewujudan gergasi tidak berasaskan fakta saintifik atau realiti dunia sebenar. Cadangan penambahbaikan ialah dengan memperkenalkan atau menyertakan penjelasan bahawa makhluk gergasi ini merupakan hayalan atau fantasi semata-mata. Sekarang saya akan beralih kepada aspek terakhir iaitu ilustrasi dan tata letak. Berdasarkan buku cerita ini, ilustrasi yang digunakan boleh dikatakan berwarna yang cerah serta penggunaan jenis dan saiz font mesra kanak-kanak. Seperti yang dilihat dalam buku ini, font yang digunakan sesuai untuk pembacaan kanak-kanak. Selain itu, susun atur yang ringkas dan teratur, iaitu ruang putih untuk teks yang mencukupi membantu mengelakkan kekeliruan visual daripada berlaku. Tambahan pula, penempatan teks di bawah ilustrasi yang berkaitan mampu membantu kanak-kanak mengaitkan perkataan dengan imej. Sebagai contoh, imej ini menunjukkan gergasi terjatuh ke dalam sungai, manakala teks yang digunakan ialah sang gergasi terus terjatuh ke dalam sungai dan dihanyutkan oleh arus sungai yang deras itu. Secara keseluruhannya, buku ini menunjukkan ciri yang sesuai daripada beberapa aspek penyuntingan untuk kanak-kanak. Namun, beberapa penambahbaikan terhadap beberapa aspek perlu dilakukan agar memenuhi tahap perkembangan atau cita rasa kanak-kanak secara menyeluruh. Oleh itu, proses penyuntingan buku cerita kanak-kanak adalah langkah penting untuk memastikan karya yang dihasilkan berkualiti tinggi dan sesuai dengan tahap perkembangan pembaca muda. Dengan itu, penyuntingan bukan sekadar memperbaiki teks, tetapi ia juga menjadi proses penting dalam membina satu bahan bacaan yang bermutu tinggi untuk kanak-kanak. Sekian, terima kasih.